Okay, geng, kita dah sampai laman lah. Burung hutan dah macam biasa. Dengan bolang pun dah. Ingat ni. Jadi kita cuba nak stabilkan keadaan burung ni dulu. Kita layan ni Sat. And dia pun macam stabil. And dengar suara burung ulang. Yang ni burung ni tak ada nama lagi tau. Kita tak ajak nama lagi anak som ni. Nama pun tak ada. Jadi manja pun tak. Ni saya baru start nak ajak lah ni. Baru kita start nak proses manjakan dia apa semua. Sebab ni saya dapat main. And jadi siapa yang nak beli tu sebelum burung ni jadi, okey. Kalau dah jadi kita jual mahal sikit. And tu burung saya kot. And dia ada sangka ada king Kalau ni tak nak bagi dia main dalam jebok. Pagi tadi saya ada rekam video dia montir dalam sangka. Lagi saya update. Okey no. Tak mau buang masa dah. Kita nak pergi tahan tak. Tak layan-layan tak. No geng. Lah 10.46. Jadi saya mungkin akan berhenti dalam 12.30 ataupun pukul 12. And saya akan main time-time macam ni lah. Saya tak main pagi untuk burung baru ni. And ada sebab saya main time panas macam ni. Kalau lah pun kita dah dengar burung hutan ada yang kawak tu. Apa-apa kita try nak cas lah. Okay no. Kita update lah. Apa-apa. Tu burung-burung panggil. Ajak sampai jadi. Okay kan. Misi kita ajak sampai jadi.